Okay guys, ini adalah Arteon 2.0 R-Line. Kita tengok dia punya interior dalam dia macam mana. Baik, yang ni adalah dalaman untuk Arteon 2.0 R-Line. Okay, memang sangat-sangat padu. Okay, korang tengok pada MID ni, dia boleh ubah kepada 3 keadaan. Keadaan yang pertama macam ni, keadaan yang kedua, dan keadaan yang tiga. Dia full maps view. Okey, kemudian untuk infotainment system yang bersaiz 9 inci ni, okey, yang ni paparan dia. Dia ada pelbagai pilihan yang korang boleh tengok kat sini. Okey. Untuk sistem aircon dia pula adalah secara auto. Untuk pelarasan je hanya slidekan saja, dia akan berubah temperature. Okey. Dan ini pula adalah kamera 360. Jom kita tengok view dia macam mana. Okey. Cushion untuk Arteon R-Line, yang ni adalah Nappa carbon leather. Okey, dengan simbol R dekat bahagian tengah ni. Dia mempunyai air ventilation tau. Maksudnya bila kita buka button air ventilation tu, udara akan keluar dekat celah-celah cushion ni. Dan di bahagian bawah ni dia ada heater, dia ada pemanas. Untuk bahagian bonet belakang, dia boleh buka secara auto melalui remote. Okey, yang ni adalah boot space untuk Arteon. Dia punya kapasiti keluasan dia lebih kurang dalam 500 liter lebih. Alright. Dan ni pula adalah untuk paparan lampu depan dengan day running light untuk Arteon 2.0. Okey, di bahagian grill depan ni, kalau korang tengok, dia ada 4 parking sensor. Ini adalah saiz rim untuk Arteon 2.0 bersaiz 19 inci, saiz tayar 245/40. Jadi untuk Arteon 2.0 ni, untuk bulan September ni kita ada rebate sehingga 40,000. Kalau kata korang berminat nak tahu dia punya bulanan berapa, boleh DM saya. Alright, sekian.